OCD ni macam kita tengok filem. Dia basuh tangan sekali, and then otak dia cakap tak bersih, basuh lagi. Dia dah keluar dah, otak dia cakap, oh tangan kau tadi kau tak cuci kat tepi ni, basuh lagi. Basuh lagi. Kemudian dia jadi buang masa. Contoh dia kerja pukul 8 pagi. Dia kena bangun seawal 5 pagi untuk buat ritual dia. Kita panggil ritual. Oh, jadi ritual. How about orang yang biasa yang memang dah ada anxiety, dia rasa betul-betul dia overthinking, lepas tu relate sampai ke anxiety, ada tak yang doktor dah treat, lepas tu dia sampai baik semula? Selain daripada walaupun pakai spiritual, mungkin ada lagi yang lain-lain lagi? Ada. Yang dah baik? Yang dah baik, betul. Saya ada klien saya, overthinking, anxiety, dia berkait dengan satu penyakit yang sangat orang jarang tahu. Apa? OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Dia bukan yang orang yang masak, buka telur basuh tangan, pegang ni basuh tangan. Itu bukan OCD. Itu pembersih. Itu different. OCD ni macam kita tengok filem. Dia basuh tangan sekali, and then otak dia cakap tak bersih, basuh lagi. Dia dah keluar dah, otak dia cakap, oh tangan kau tadi kau tak cuci kat tepi ni, basuh lagi. Basuh lagi. Dia tak mengganggu siapa-siapa. Dia mengganggu diri dia. Apa yang berlaku dekat dia? Kulit dia jadi kering. Sebab apa? Chemical dia dah pakai sabun banyak kali. Kemudian dia jadi buang masa. Contoh dia kerja pukul 8 pagi. Dia kena bangun seawal 5 pagi untuk buat ritual dia. Kita panggil ritual. Oh, jadi ritual. Dia obsession itu adalah overthinking ataupun intrusive thoughts, pemikiran yang ditanam. Kalau C, compulsive perbuatan yang berulang untuk menenangkan O dia tadi. O dia tu paksa dia buat C. Kalau dia tak buat, dia tak boleh hidup.